Ada yang hobi suka kumpul kasut, ada yang hobi suka kumpul duit lama, ada hobi yang suka buat motor. What is this? Kasut boleh haus, handphone boleh rosak, tapi emas, dia tak rosak, dia tak basi. Nilai dia naik turun, tapi untuk jangka masa yang panjang, dia tak pernah turun. Kau bukan saja boleh enjoy dengan hobi kau, tapi dalam masa yang sama, kau tengah buat benteng untuk masa depan kau sendiri. Inilah sebenarnya hobi yang buat kau kaya, bukan apa-apa kedana. Loan sangkut, ekonomi tak berapa nak cun, sakit, masa tu siapa nak tolong? Pak Non pun angkat tangan. Emas ni juga boleh jadi sebagai emergency asset kau. Akan tolong naikkan kau balik. Orang selalu tunggu ada ribu-ribu baru nak start kumpul emas. Padahal sekarang ni 100 pun dah boleh start. Sebab orang yang kaya sekarang ni, dulu dia bukan beli banyak, tapi dia beli awal. Sultan Banker, pinjam macam bos, bayar macam pro, hidup macam Sultan.